Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tengku Khalidah binti Tengku Bidin ataupun lebih mesra dipanggil Kak Long Perkeso. Selamat datang ke Perkeso Jawab Semua. Di sini kami tak tapis soalan tau. Kami baca semua komen-komen netizen satu demi satu. Dan hari ini kami akan tanya terus kepada orang yang paling layak untuk menjawabnya. Sebab tak semua komen-komen you all tu betul dan tak semua persepsi itu salah. Persepsi dah tersasul-sasul dah Kak Long ni. Sebab itulah podcast ini diwujudkan supaya rakyat mendapat penjelasan terus daripada sumbernya dan bukan sekadar daripada ruangan komen-komen yang tidak menentu di laman sosial. Bersama dengan Kak Long hari ini ialah Encik Edmund Cheong Pek Huan, Timbalan Ketua Eksekutif, Strategi dan juga Korporat Perkeso. Mr. Edmund, apa khabar? Selamat datang. Alhamdulillah, baik khabar. Selamat datang ke podcast kita Perkeso Jawab Semua. Hari ni, Mr. Edmund, saya tak bawa soalan saya tau, macam biasa tu. Faham? Tapi saya bawa soalan rakyat. Ada yang sinis, ada yang pedas. Ada yang terus terang. Harap Edmund bersedialah ya? Bolehlah. Let's bring it on. Okey. Baiklah. Saya ke soalan pertama dulu. Lindung 24 jam. Tengah viral sangat sekarang ni. Baru orang tahu pasal Lindung 24 jam ni. Saya mulakan dengan komen netizen yang kata, saya baru tahu pasal Lindung 24 jam ni. Kalau betul skim ni penting kepada pekerja, kenapa masih ramai yang belum tahu pasal skim ni, Mr. Edmund? Tolong jelaskan sedikit. Rasanya pada saya kalau viral tu baguslah. Okey. Ya, pasal bila perkara viral, maknanya rakyat ataupun pekerja di Malaysia ni, dia nak ambil tahu. Okey. Dia nak tahu pasal apa tu Lindung 24 jam. Okay. Dan mungkinnya ia viral because pada kali pertama dia, dia nampak carumannya pada slip gaji dia. Ya. Yeah. So, I rasa perkara ni, dia akan ambil tahu apa kegunaan caruman ni, belas-belas ringgit atau puluh-puluh ringgit yang ditolak daripada gaji mereka ni, apa kegunaan dia. So, for me, it's a good thing lah. Yeah. Yelah, baru diperkenalkan pun pada 1 Jun. Kan, bila dah jadi viral tu, maknanya kita kena cakap terima kasih jugalah dekat netizen kerana memperkenalkan secara tidak langsung. Terima kasih pasal dia orang pun yang advertisekan, yang mengiklankan apa tu Lindung 24 jam kan. Bila Lindung 24 jam ni dah viral, maknanya senanglah kita nak mempromosikan skim ni. So, harap-harap podcast ni diviralkan jugalah. Yeah. So, Lindung 24 jam ni sebenarnya satu produk Perkeso. Dalam banyak-banyak produk Perkeso, kita ada skim bencana kerja, kita ada skim pension ilat, dan dari segi skim-skim ni, kita sebenarnya melindungi risiko-risiko kerja seperti kemalangan, penyakit, kehilangan pekerjaan, tetapi kemalangan yang Perkeso lindung ni sebenarnya hanyalah kemalangan bekerja. Tetapi mulai daripada 1 Jun, bila Lindung 24 jam ni diperkenalkan, kemalangan-kemalangan di luar waktu kerja juga dilindungi. Seperti pada hari Minggu, contohnya kalau kita pergi ke restoran bersama keluarga, pergi bersukan dengan anak-anak, membawa keluarga kita ke shopping, ke pawagam, nak to enjoy a movie. Kesemua aksiden tersebut dilindungi di bawah skim ni. Yeah. So basically seorang pekerja ni dilindungi sepanjang masa. Yang tu pentingnya Lindung 24 jam ni. Dan tujuan sebenar Lindung 24 jam ni, kita dapat lihat benda ni, pekerjaan yang kita ada sekarang telah evolve, dia berevolusi dan kerja-kerja telah bertukar. Okey. Especially masa COVID, selepas COVID, masa nature pandemik. nature pekerjaan itu. Nature of work tu dah berubah. Contohnya, bila semasa pandemik kita amalkan work from home, flexible working arrangements, dan perkara ni telah
create a very thin line antara tempat kerja dengan rumah. Ya. Ada orang yang bekerja di rumah. Bila bekerja di rumah, dia akan memasak, dia akan makan and so on. Dan sekiranya kemalangan tu berlaku, ianya susah untuk kita pisahkan antara bencana kerja ataupun kemalangan yang berlaku di luar tempat kerja. Dengan hasrat tu, Perkeso said that we have to do something. Ya. Because if we are not covering these people ataupun the workers are not covered during this time, bila berlakunya satu kemalangan, bila diorang nak claim, apa akan berlaku to these people? Because kemalangan ni tidak berbau. I mean, no one goes to kita sebagai manusia, kita taklah masuk kereta ataupun kita startkan enjin motor. Pada hari ini saya akan ada kemalangan. Kita takkan ada that perasaan. So with this case, it is important that pekerja-pekerja di negara ini terus dilindungi. And kalau dilihat daripada faedah-faedah yang di bawah Lindung 24 Jam ni, faedah-faedah Perkeso sebenarnya bila direka bentukkan, ianya adalah untuk penggantian pendapatan. Penggantian pendapatan. That principle tu paling penting, because penggantian pendapatan. Apa tu penggantian pendapatan? Kalau kita bandingkan dengan insurans swasta, it is always about sum insured, jumlah yang diinsurankan. Sum insured. That means sum insured. That means kita nak insuranskan nyawa kita dengan harga RM100,000. So setiap bulan kita bayar berapa ratus ringgit sekiranya berlakunya kematian ataupun total permanent disability kan, kita akan dapat RM100,000. Tetapi when you talk about that RM100,000, when you talk about sum insured, bila berlakunya accident, that means maksudnya kalau kita bayar atau beli insurans tersebut, kita hanya dapat RM100,000. But when we talk about penggantian pendapatan, it is more of defined benefit lah. Maknanya kalau kita diinsurансkan di bawah Perkeso, sekiranya kita bergaji 1,700 dan sebagainya, bila kita mengalami hilang upaya kekal 100% ataupun kematian, pekerja tersebut atau keluarga tersebut akan mendapat bayaran bulanan sehingga untuk pekerja tu kalau dia permanent hilang upaya kekal, dia akan dapat bayaran bulanan sehingga dia meninggal. Dan kalau sekiranya dia meninggal disebabkan kemalangan, keluarga dia atau tanggungan dia akan menerima bayaran bulanan sampai untuk isteri sampai dia meninggal, dan untuk anak-anak sampai berumur 21 tahun. So it's actually about penggantian pendapatan. So lagi muda, lagi banyak. So it can reach up to millions. So walaupun contohnya macam kes bila kita mula menguatkuasakan skim Lindung 24 Jam ni pada 1 Jun, kita telah menerima banyak permohonan because of accident. Dan walaupun caruman tu belum ditolak, tetapi dan hanya akan dibayar sekarang, because sekarang ni baru netizen kita baru perasan slip gaji dia ada caruman Lindung 24 Jam. Sebenarnya mereka telah dilindungi daripada seawal 1 Jun dahulu. Dan ini memastikan setiap pekerja mempunyai perlindungan, dan and for me I would say a guarantee lah, satu jaminan sekiranya mereka tidak kembali ke rumah pada hari tersebut akibat daripada kemalangan, keluarga atau tanggungan isteri dan anak-anak mereka dapat meneruskan kehidupan. Yang itulah pentingnya ada Lindung 24 Jam ni. So maknanya Lindung 24 Jam hanya dilancarkan pada 1 Jun. Di dalam penyata gaji mereka, pada penghujung Jun barulah kita buat deduction. Maksudnya ya. Tetapi ada di antara orang berinsurans kita yang sudah pun mengalami kemalangan yang kita bayar, walaupun kemalangan itu mungkin berlaku pada 5 hari bulan Jun. Betul. Sebelum gaji mereka ditolak pada penghujung Jun. Betul. Dan itulah keistimewaan Lindung 24 Jam, because it is guaranteed by act.
Okey. Ia dijaminkan Dijamin oleh akta. melalui akta, undang-undang. Ya. Dijamin, maksudnya dijamin melalui undang-undang oleh kerajaan Malaysia. Betul. Ya, di sini peranan kerajaan dalam melancarkan Lindung 24 jam ni maknanya adalah untuk kepentingan kebajikan rakyat Malaysia yang kita cintai ini. Betul, Edmund? Betul. Okey. Saya kepada soalan kedua. Kalau kita tengok di media sosial sekarang, ada ramai yang kata kos sara hidup dah makin tinggi. Tiba-tiba ada pula potongan baru. Ada yang bertanya, kenapa pekerja pula ni yang kena keluarkan duit ni? Kenapa tak dibahagikan bersama dengan majikan? Apakah rasional di sebalik kejadian itu, Edmund? Okey, kalau kita lihatlah produk-produk Perkeso, lindung pekerja, lindung kerjaya dan sebagainya. I mean, kalau kita tengok, kalau kita lihat skim-skim ni, contohnya bila sebelum lindung 24 jam, kita ada yang lindung pekerja yang untuk bencana kerja. Bencana kerja dicarum sepenuhnya oleh majikan. Okey. 1.25%. Yalah, sebab itu masa bekerja. Okey, because waktu bekerja kan. Dan skim keilatan untuk pekerja-pekerja yang mengalami keilatan, maknanya dia tidak boleh lagi bekerja. Skim tu sebenarnya dikongsi, caruman tu dikongsi separuh pekerja, separuh majikan. Betul tak? Yes. Because I think this is something yang penyakit, you spend most of your time dekat berapa persen tu, Cik Edmund? Majikan berapa persen, pekerja berapa persen? 0.5. So caruman untuk skim keilatan adalah 1%. Dan balik kepada lindung kerjaya. Yang tu untuk pekerjaan. Kalau kita kehilangan pekerjaan, majikan pun mencarum separuh-separuh, 0.2%. Tetapi bila skim ni menjadi, kita memperkenalkan skim lindung 24 jam, ianya adalah skim bukan bencana kerja, di luar tempat kerja. So maknanya sekiranya kemalangan tu berlaku di luar tempat kerja, tidak membabitkan urusan kerja ke? Tidak membabitkan urusan kerja, tidak membabitkan tempat kerja, maka ianya sepatutnya menjadi tanggungjawab pekerja. Ya. Untuk melindungi diri mereka. Diri sendiri. Ya, so contohnya kalau dalam satu hari kita ada 24 jam lah. 8 jam kita bekerja. 1.25% tu ditanggung majikan dan seterusnya bila kita sampai ke rumah, kita ada 16 jam dekat rumah, 1.25% tu ditanggung oleh pekerja. So kemalangan ni dengan lindung 24 jam ni, makna dia Perkeso ni ada satu perlindungan untuk kemalangan secara holistik. Untuk kemalangan di tempat kerja dan juga di luar waktu kerja. So that is why if you look at it, sebenarnya it is a sharing. So kalau tempat kerja maka dicarum majikan dan di luar tempat kerja dilindungi, dicarum oleh pekerja lah. Diri sendirilah, individu. Okey, maknanya sekarang ni katakanlah hari Sabtu atau hari Ahad, saya pergi tengok wayang atau saya pergi ke salon rambut. Na'udzubillah, balik saya accident ke, kaki patah riuk ke apa. Kau makna saya dah boleh di cover lah sekarang Yes, di cover. Kalau dah nak buat rambut, pakai curler, terbakar rambut, terbakar kepala, kemalangan tu juga dilindungi Perkeso. So it is basically 24 hours coverage. Yeah, the moment kita bukannya step out of the house, di rumah pun kalau kita jatuh di tangga, jatuh di bilik mandi, tandas ke, terpotong tangan semasa memasak ke, melecur because of tertumpah kuah panas di atas kaki ke, dan kita menerima MC ataupun apa-apa hilang upaya, ianya dilindungi oleh Perkeso. Okey, Edmund. Ini pun ramai komen yang sangat relate dengan situasi semasa. Saya pun macam panas hati juga ni. Bila tiba-tiba buka slip gaji, ada tulis sampai 3. Ada tulis SOKSO, sekian banyak. Ada tulis SKBBK, Lindung 24 jam tu lah kat situ. Lepas tu ada juga EIS pula. Banyak sangat singkatan kena bayar dekat Perkeso. Tak boleh buat satu je ke?
Sebab yang pertama orang keliru. Lepas tu orang tanya, kenapa perlu diasing-asingkan? Sebab semuanya di bawah Perkeso. You all ni sebenarnya satu rumah. Tapi kenapa nak berpecah-pecah? Inilah nak ambil duit kita lebih lah ni. Kata netizen mulut jahat ni. Edmund, jawab sekarang. I think the answer is actually about ketulusan. Ketulusan. Yeah, ketulusan. I think Perkeso ni sebenarnya being very transparent. Okay. Because Perkeso ni ada skim bencana kerja, ada skim bukan bencana kerja, ada skim ilat, ada lindung kejaya dan sebagainya and all. And sekiranya kita lihat caruman-caruman ni sebenarnya caruman ni pergi ke tabung-tabung berasingan. Macam kita dekat at home kan, kalau kita sebagai satu keluarga, kita ada tabung untuk standby untuk kalau sakit, tabung untuk cuti, tabung untuk pendidikan and so on. So we have all these various tabung. And from here, daripada slip gaji ni, kita sebagai pekerja, kita tahu sebahagian daripada gaji kita, caruman kita tu pergi ke tabung spesifik yang kita dilindungi. Misalnya, I'm also giving satu lagi contoh. Macam bila, tadi kita cerita pasal share caruman kan, ada share majikan, share pekerja dan sebagainya. Bagi skim pencen ilat, when it comes to skim pencen ilat, kita sebenarnya pekerja dan majikan akan berhenti mencarum sehingga kita umur 60. So sepatutnya benda tu tidak akan lagi kita dapat lihat dalam slip gaji kita. Betul. So bila kita mencapai umur 60 kan, kalau kita 61 tahun kita nak bekerja, kita hanya dilindungi di bawah lindung 24 jam dan skim bencana kerja. So dengan tu kita tahu apa yang ditolak ataupun apa majikan tersebut tolak daripada gaji kita. So tidaklah terlebih tolak ataupun terkurang tolak. So maknanya kita sangat transparent. We are very transparent. Sangat berterus terang. Kalau benda tu misalnya kalau nampak caruman tu ada kat sana, bila check dengan Perkeso pula tak ada. This is something that is wrong lah. So this is something yang pekerja-pekerja ni boleh guna sebagai rujukan untuk buktikan kat Perkeso, saya sebenarnya gaji saya ditolak. Tetapi kat Perkeso pula kita kata tak terima. But this is a bukti yang mereka sebenarnya dah bayar tetapi caruman tu tak sampai kepada Perkeso. So this is the point yang selalu kita tengok. Tapi for me, saya ni bergembira lah. Because selalunya kita tak ambil tahu apa ni caruman-caruman Perkeso kat slip gaji kan. And bila kita tak ambil tahu tu akan jadi masalah, because bila kita tidak mengambil tahu kita ada caruman Perkeso atau tidak, bila berlakunya satu kemalangan, bila kita nak claim, Perkeso kata pakcik atau tuan bukannya pekerja, kita tak terima apa-apa caruman dan kes-kes macam ni lah yang akan jadi kes-kes yang lama. Kes yang ditolak. Because why? Perkeso kena buat siasatan, kita kena cari majikan, kenapa majikan tak mencarum, dan bila kita cari majikan yang ada, majikan tu pun dah tutup bisnes. Boleh nak cari lagi dah. So benda perkara macam ni lah yang melabatkan klaim-klaim Perkeso. Maknanya slip gaji tu yang ada stated dekat situ, EIS ke SKBBK ke, adalah sebagai bukti yang memang majikan anda ambil duit anda, potong duit anda dan hantar kepada Perkeso. Kalau tak ada di slip gaji tu, maknanya something wrong somewhere. Something wrong somewhere. Jadi saya rasa lepas ni ramai yang dah tahu dah. Sebenarnya setiap potongan itu dibayar untuk apa? Ada. Dia macam tabung dekat rumah kita juga, macam Mr. Edmund cakap tadi, ada tabung melancong, ada tabung anak sekolah, ada tabung nak pergi tengok wayang. Beza-beza. Dan itulah yang perlu diasingkan mengikut akta-akta tertentu. Sebab Perkeso ni usia dia dah pun agak panjang. 55 tahun lebih kurang ya, Cik Edmund. Jadi macam-macam akta yang ada, akta itulah yang akan membezakan setiap tabung-tabung berkenaan. Betul? Betul. And kalau kita komplain yang terdapat banyak potongan-potongan caruman pada slip gaji kita, rasanya tuan-tuan puan-puan haruslah merujuk dengan negara-negara lain yang mempunyai
perlindungannya lebih seperti insurans sosial yang melindungi kesihatan, pencen warga emas dan sebagainya, nursing and all that. Yang tu lagi banyak cara potongan dia. So this is something that we hope that kita boleh educate pekerja-pekerja bahawa setiap barisan atau garisan yang ada dalam slip gaji itu penting. Okey, Mr. Edmund, saya ingat dulu masa saya kerja dekat Utusan Melayu, dekat slip gaji saya tu hanya ada satu, SOCSO, pun belas-belas ringgit. Jadi saya pun pejam-pejam mata je lah, nampak tak nampak je sebab satu saja. Sekarang dah jadi 3. EIS ada, SKBBK ada atau Lindung 24 jam. Kenapa ada soalan ni? Saya dah faham tadi tu, tapi ada lagi yang nak faham sikit lagi. Kenapa Lindung 24 jam ni, you kena jelaskan benda ni tau. Kenapa Lindung 24 jam ni tidak menggunakan dana perkeso yang dah sedia ada tu? Kenapa kita tak guna je dana yang sedia ada kan? And when we talk about, untuk to be in layman's term lah, sebagai mana-mana rakyat Malaysia yang ada insurans, kita ada insurans nyawa, kita ada insurans kesihatan dan sebagainya. Dan when we talk to our insurance salesperson, kita tanya, insurans ni yang kita bayar ni termasuk tak faedah apa-apa medical benefit dan sebagainya kan. And when we talk about this, dia akan kata tak, insurans nyawa adalah insurans nyawa. Sekiranya berlaku kemalangan, kematian, sudden death dan sebagainya, kita diinsurankan sebegitu. And when we talk about what if kalau kita sakit, mendapat kanser mendapat sakit jantung, kita masuk hospital and all that, then kita ada insurans kesihatan. So insurans kesihatan pula kita beli premium untuk satu lagi produk yang berlainan. So bagi tujuan ni, if you look into all this, dia sebenarnya dipisahkan mengikut risiko. Risiko kesihatan, risiko kemalangan, risiko kehilangan pekerjaan, pelbagai risiko lah. Even artis-artis pun ada risiko lain. If you're talking about Hollywood, ada yang menginsuranskan muka, ada yang menginsuranskan badan, suara dan sebagainya. And dia bila syarikat insurans nak jual, dia takkan kata, I nak insuranskan suara, tak apa, kita pakai insurans nyawa you. Tak ada. Ia merupakan satu tambahan. So in this case, bila skim bencana kerja ni, kita telah menambah risiko baru. Sebelum ni kita menginsuranskan kemalangan yang berlaku semasa pekerjaan, dan sekarang ni kita menginsuranskan risiko baru, iaitu kemalangan yang berlaku di luar waktu pekerjaan. So kalau kita ada risiko-risiko baru, maka satu tabung baru akan diwujudkan untuk melindungi risiko tersebut. And when we talk about risiko ni, perkeso ni, kita ni badan berkanun. We are not a private insurance. Our hasrat ataupun kewujudan perkeso ni adalah untuk memberi insurans sosial, perlindungan insurans sosial kepada rakyat Malaysia pada harga yang berpatutan. Kita tak ada elemen-elemen untung. Apa yang dicarum, ianya sepatutnya adalah untuk pembayaran faedah dan liability jangka panjang. So because some people may ask lah, saya carum 1.25% atau 0.75% ni, kita masuk ni, kita bayar adalah untuk yang penerima faedah. Tetapi kenapa perkeso ada reserve banyak ni, dan bayaran faedah adalah berbilion-bilion, tetapi reserve kita berpuluh bilion. Ini adalah kerana bila kita tengok, let's say bayaran faedah yang berbilion-bilion, itu adalah untuk tahun sedia ada. Balik kepada faedah perkeso. If I talk about it just now, faedah perkeso ni adalah untuk untuk menggantikan kehilangan pendapatan. Kalau contohnya, kalau seorang pekerja tu meninggal, isteri dan anak-anak dia akan menerima faedah untuk isteri sehingga dia meninggal, dan anak-anak dia sehingga umur 21 tahun. So
bayaran ni bukan untuk tahun tu saja. Kita ada liability jangka panjang dan selalunya untuk pekerja yang muda, contohnya kalau pekerja tersebut umurnya 40 tahun, isteri dia mungkin 35, 36 tahun, isteri dia mungkin akan hidup untuk 40 tahun lagi. So bayaran-bayaran atau faedah perkeso yang kita bayar tu, pencen ke bayaran berkala tu akan dibayar untuk 40 tahun yang akan datang. So we have to see dalam kutipan caruman tu adalah cukup untuk menampung penerima-penerima faedah seperti ini. Yeah. And I think at the moment Malaysia semakin maju, perkhidmatan kesihatan kita semakin baik, keadaan kesihatan pun lebih baik dan umur kita semakin panjang. Yeah, so we are bersedia. We have to be ready for that. We have to be ready. Takkan kita dekat perkeso ni kita berdoa semoga seorang tu pendek umur supaya kita boleh bayar pencen yang lebih sedikit. Yeah. Saya teringat kepada pengalaman saya sendiri, Mr. Edmund, apabila bercakap pasal pensi penakat tadi, bagaimana kita perlu mempunyai simpanan yang cukup untuk beberapa puluh tahun akan datang bagi membiayai faedah-faedah kepada kita punya orang berinsurans. Saya pernah bersama-sama dengan top management untuk melawat ke rumah Allahyarham Supermoh. Allahyarham Muqtadahari. Datuk Muqtadahari. Saya bersama untuk melawat balu beliau dalam program ziarah prihatin kita. Dan pada waktu lawatan saya itu, sudah 33 tahun Allahyarham meninggal dunia. 33 tahun. Bagaimana balu Allahyarham memberitahu kepada saya bahawa sampai ke saat ini, beliau masih merasakan suaminya memberi nafkah kepada beliau melalui pencen penakat yang diberikan oleh perkeso, walaupun ketika itu dalam saya tak ingat sekitar jumlah dia 700 ke 900 ringgit setiap bulan. Apabila beliau pergi ke ATM setiap bulan, hujung bulan, keluarkan duit hasil daripada pencen penakat suaminya itu, beliau merasakan betapa kasih sayang suami itu masih terlalu dekat di hati beliau. Dan kerana beliau mempunyai seorang suami yang bertanggungjawab, seorang suami yang memikirkan tentang kebarangkalian-kebarangkalian yang mungkin timbul sekiranya beliau sudah meninggal dunia, beliau menjadi seorang pencarum yang baik kepada perkeso dan majikannya juga baik, maka balu Allahyarham Muqtadahari telah menerima pencen penakat sebanyak 700 atau 900 setiap bulan sehingga ke sekarang. Itu antara saya rasa pesona cerita di sebalik pencen penakat, dan saya rasa apa yang Edmund beritahu tadi sangat signifikan. Kenapa kita perlu mempunyai tabungan yang mencukupi sehingga mungkin 5 dekad, 6 dekad akan datang. Yeah. I mean, that's how lah. Itulah asas pertimbangan bila perkeso mereka ciptakan atau mereka bentukkan sesuatu skim. Bagi kes-kes pencen penakat, kita tahu malang tidak berbau. Tiada siapa pun yang merancang untuk menjadi sakit. Dan sekiranya kita menjadi sakit pada usia yang muda, maka kita perlu wang yang lebih banyak. Kalau kita menjadi sakit pada usia tua lah, for example lah, sekiranya saya dipanjangkan umur, saya sakit pada umur 80 tahun, mungkin kalau saya dapat bertahan untuk 2 tahun, mungkin saya mempunyai cukup untuk 2 tahun. Tetapi sekiranya saya sakit pada umur yang muda, usia muda, 50 tahun. Okey, 50 tahun. Kalau umur lagi, Tuhan memanjangkan dengan disebabkan umur saya kena bertahan untuk 30 tahun. Adakah simpanan saya mencukupi? Mungkin tidak. So itulah tujuan faedah-faedah perkeso diwujudkan. So dia bergantung on risiko dan berapa lama kita nak bertahan. Dan contohnya untuk lindung 24 jam, ianya adalah untuk kemalangan dan ianya untuk jangka panjang. Dan dia berbanding dengan skim-skim lain. Ni kita sekarang ni tengah bercerita mengenai lindung 24 jam, tetapi saya kena bagi satu contoh, for example, lindung Kejaya.
faedah dia adalah untuk 6 bulan. Okey. Because kita merasakan sekiranya seorang tu hilang pekerjaan, dalam tempoh 6 bulan tu, dia dapat mencari kerja semula. Ya. Tetapi bagi orang yang accident, yang kemalangan, patah kaki, putus kaki, mungkin mereka akan mengalami Bertahun-tahun. MC yang berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan selamanya mungkin ada yang meninggal. Ya. Ya, dan accident kalau kita nak kaji atau bercerita mengenai accident, kemalangan tempat kerja, we are talking about kemalangan tempat kerja. Sebenarnya accident tempat kerja ni, kalau kita lihat, dia ni, kalau kita bekerja dekat kilang kan, putus jari, putus tangan tu biasa. Betul tak? And for me, this is actually quite minor tau. Minor. Kudung is minor. Berbanding dengan kemalangan jalan raya ataupun kemalangan di luar tempat kerja, bila kita memandu untuk bercuti, balik kampung semasa hari raya, kita travel on the highway, we travel on the cars, kereta yang ada pada hari ini adalah lebih laju, jalan-jalan raya kita, lebuh raya kita semakin baik, semakin luas, and we are travelling at high speed. Dan sekiranya kemalangan berlaku, ianya bukannya putus jari, putus tangan. We are calling it it's a polytrauma. That means accident, kita terhentak kepala kita, mungkin kita akan paralyzed, lumpuh, dan sebagainya. So it's a higher risk yang sebenarnya bila kita risiko yang amat tinggilah. Ya. Okey, Edmund, saya nak masuk kepada satu isu yang panas sangat ni, dan panas dia tu menggelegak-gelegak dalam hati kita kalau kita baca komen-komen diorang ni. Tapi tak apalah, itulah perangai netizen. Kita tak boleh marah, tapi kita kena berdamai dengan netizen-netizen ni, sebab mereka ni ada buka laporan tahunan Perkeso dan mereka nampaklah perbelanjaan emolumen mencecah ratusan juta ringgit. Sebab macam you cakap tadi, Perkeso ni dia transparent. Kita jelaskan semuanya dalam laporan tahunan kita. Jadi nampak perbelanjaan emolumen mencecah ratusan juta ringgit. Teruslah keluar komen dari mulut-mulut mereka ni. Patutlah susah sangat nak bayar faedah. Patutlah kan susah sangat nak bagi orang terima pencen ilat lah apalah. Rupanya gaji staf saja pun dah beratus-ratus juta, kata diorang. Adakah benar, Encik Edmund, Perkeso ni dia mempunyai terlalu ramai kaki tangan, ataupun angka itu sebenarnya telah disalah tafsirkan oleh orang di luar sana? No, first and foremost kan, I rasa one thing I'm happy lah, because laporan tahunan Perkeso ni kita tak sembunyikan. Ya. Laporan tahunan Perkeso ni diterbitkan, dia akan dibentangkan di parlimen dan dibuat secara publik. So perbelanjaan Perkeso ni sebenarnya transparent. Kita tak sembunyikan apa-apa pun. And if you look into the figures, 665 million yang dilaporkan dalam dia upload satu muka surat daripada laporan tahunan tu, dia merupakan satu pecahan emolumen, tetapi emolumen tu digunakan untuk membayar gaji, caruman berkanun, faedah kesihatan ataupun kebajikan staf Perkeso. Dan mereka perlu tahu, Perkeso bukannya satu organisasi yang kecil. Perkeso ni mempunyai 54 pejabat seluruh negara, mempunyai beribu-ribu staf. Anggota Perkeso bukannya anggota-anggota yang kita lihat di kaunter-kaunter Perkeso saja. Yang tu kaunter untuk menerima perhubungan, tetapi kita ada pegawai yang memproses claim, pegawai yang melihat barang-barang pemulihan, menghantar barang pemulihan. Kita ada anggota-anggota pegawai yang penempatan pekerjaan yang membantu pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaan untuk mendapat kerja semula. Kita memproses pelbagai faedah. Dan we are talking about Perkeso ni pada tahun 2025, kita melindungi seramai 11 juta pencarum. 11 juta pencarum, dan kita pun berbayar berbilion-bilion ringgit.
So this is not something yang Kecil punya kecil. bisnes lah. Kalau dianggap sebagai bisnes I'm kan. trying to be humble. Okay, I'm trying to be okay. humble. Tapi we are not small. We are a very huge operations. Yeah. And every day, I'm saying that every day kita sebelum Lindung 24 jam, setiap hari Pekeso sebenarnya menerima at least tiga permohonan untuk memproses kematian. Kematian because of bencana kerja, kematian because of penyakit, and when we talk about kemalangan itself, I rasa Pekeso memproses lebih kurang 70,000 kes setahun. Yang itu untuk bencana kerja yang berkait dengan pekerjaan. And with Lindung 24 jam ni, I think the case is going to be more. Yeah. I believe Pekeso ni bukannya satu organisasi yang kecil lah. I believe we are one of the largest insurance company in the country. Yeah. Nobody covers as much as us. Untuk Lindung 24 saja, dari 1 Jun sampai 30 Jun saja, beribu-ribu permohonan telah kita terima, Mr. Edmund. Jadi, sebab itulah kita memerlukan pekerja yang ramai. Yeah. I mean, I have to give credit lah. I have to give credit. Sebenarnya, a lot of people don't know that sekiranya ada kemalangan dan seorang tersebut dibawa ke unit kecemasan di hospital-hospital, hospital kerajaan dan sebagainya. Hospital kerajaan ni sebenarnya akan membuat permohonan untuk surat jaminan bagi implan dan sebagainya, and Pekeso mempunyai petugas yang bekerja 24 jam untuk memproses surat-surat jaminan ni. So it's a big operation. It's a big operation. I mean, this is something yang mungkin kita lihat, pejabat Pekeso daripada pukul 8.30 sampai 5.30 petang and so on, and this kind of thing, Isnin sehingga Jumaat. Tetapi Pekeso sebenarnya ada pasukan-pasukan yang memproses surat jaminan untuk 24 jam. 7 hari seminggu. Yeah. Jadi sebab itulah kalian ni sebenarnya hanya nampak satu angka saja. Kalian tak nampak cerita di sebalik angka-angka itu. Jadi penjelasan Mr. Edmund itu tadi memperlihatkan kepada kita betapa angka yang sebenarnya perlu diladeni ataupun dilayan oleh Pekeso itu menyebabkan kita mempunyai ramai bilangan pekerja. Okey, kalau nak cakap pasal netizen, dan saya sebagai netizen lah kononnya, Mr. Edmund, duit caruman tu adalah amanah rakyat kan? Jadi, diorang tanya, kenapa nak belanja jumlah yang begitu besar untuk tenaga kerja? Nak jawab tak soalan ni? No, kita kena faham tau. Kes yang kita terima dekat Pekeso ni banyak. We are, like I said, 70,000 case kan. And when we talk about nak mentadbir duit berbilion-bilion ni, it's not something that is simple. Dia ada governance, dia ada tadbir urus dia ada check and balance, semak imbang and all that. These are the things that have to taken into consideration lah. So it is very important. I mean, kalau I kata kita duit berbilion-bilion, kat sikap Pekeso ada 30 orang je yang jaga duit bilion-bilion tu. Kalau sebagai pekerja Malaysia, I akan rasa risau. Tetapi you have to understand, when we talk about Pekeso yang menjaga dana ni, we have professionals. Professionals di sebalik tadbir yang actually trying our best to make sure dana-dana Pekeso ni dibelanja dengan baik. Dibayar kepada orang yang betul, dilaburkan kepada di pelaburan-pelaburan yang sesuai untuk memastikan kemampanan dana Pekeso. Tak puas hati lagi. Itulah, ada yang kata tau Mr. Edmund, kurangkan je lah kaki tangan tu so you dapat kurangkan kos, jimat kos. Tapi saya setuju dengan apa yang you cakap. Besar nasi, besarlah keraknya kan. Tapi diorang ni duduk cakap juga, kurangkanlah saja kaki tangan, dapat kurangkan kos, dapatlah lebih ramai lagi orang terima faedah. Mr. Edmund, kalaulah Pekeso tu benar-benar mengurangkan jumlah pekerja dia, anggota dia,
apa yang akan berlaku kepada pencarum? No. Adakah tuntutan mereka ni akan jadi lambat dan perkhidmatan akan terjejas? You rasa? Yeah, no, that's why you have to look at it. Yang Perkeso ni ada hampir about 4,000 staff, Okay. kan. And bukan semua staff yang akan buat permohonan faedah. Kita ada pegawai yang memproses faedah, kita ada pegawai kaunter, kita ada orang yang menjaga telefon, yang menjawab, kita ada pegawai penempatan pekerjaan, kita pun ada pegawai what we call enforcement officers. Yes. So when you talk about this, it's all about balance lah. It's all about balance. Dia sama dengan perbahasan-perbahasan yang kita ada di Dewan Rakyat when we talk about apakah nisbah doktor untuk setiap populasi rakyat Malaysia di negara ini. Dia sama. How many doctors to the number of people? Okay. So the same thing. Perkeso ni ada beratus-ratus ribu majikan. Kita kat Perkeso ni kita ada, when we talk about pegawai pemeriksa, kita kena ada cukup pegawai pemeriksa untuk memastikan our majikan ni membayar caruman. Kalau diorang tak bayar caruman, in the end what will happen is that kalau kita lihat ada pekerja yang tak ada caruman, bila berlakunya satu permohonan faedah, caruman dia tak lengkap, Perkeso akan mengambil masa untuk proses, untuk mencari, untuk menyiasat kes tersebut. And if that's the case, dia akan melambatkan lagi pemprosesan kes faedah Perkeso. And when we talk about compliance, kalau kita tak cukup pegawai pemeriksa, majikan-majikan yang tak membayar caruman, in the end, dana yang kita kutip tu mungkin tak mencukupi. Then what happens bila dana tak mencukupi? Bila dana tak mencukupi, Perkeso tak mampu bayar, yang sebenarnya yang suffer is actually orang-orang tanggungan ataupun penerima faedah Perkeso. This is the anak-anak yatim ataupun balu-balu yang menerima faedah Perkeso. Dan kita tak akan membiarkan perkara itu berlaku. It cannot happen. It cannot happen. So dia sebenarnya bukannya kita kurangkan satu, dia senang, dia akan jadi slow. But it's actually a very complex situation lah. It's a balance yang kita kena ada lah. You know, kalau if you ask me, kalau kita nak we receive a claim and we pay the next 30 minutes, then we need more people. We need more people to make sure that we pay to the right person lah. Tapi of course we don't have that luxury. Kita sepatutnya mengimbangi jumlah orang yang dilindungi dengan jumlah staff yang kita ada, so that we can give some desirable services. Okey, sikit lagi. Saya tak puas hati sikit lagi. Sikit lagi ni. I nak bagi satu lagi contoh. Okey. Contoh dia macam kita pergi hotel lah. Kalau kita pergi hotel 3 star, staff dia pun kurang. Makanan dia pun okey-okey je. Bila kita check in pun lama. Tapi if you go to a 6-star hotel, ada hotel yang kata we are a 6-star hotel. We have more staff than the residence itself. Tapi service tip top. So this is the thing yang kita kena balancekan lah. Okay. Saya nak tanya sikit lagi ni. Tapi what I'm trying to point out is that number atau nombor yang dipetik yang menunjukkan emolument tu, sebenarnya benda tu is open, terbuka. It's open. Kita tak menyembunyikan laporan maklumat tersebut. Kita tidak takut pun untuk menjelaskan. Penyata-penyata kewangan ni di audit. Mr. Edmund, bila sikit lagi nak sampai ni, sikit lagi. Sebab kita nak clearkan lagi yang masih keliru ni. Bila kita nampak perkara ataupun perkataan emolument tu, terus orang bayangkan gaji je semata-mata. Gaji je. Sebenarnya, apa yang termasuk dalam emolument Perkeso tu, adakah memang betul hanya gaji kaki tangan atau ada komponen lain? Dia ada banyak komponen lain. Dia ada, when you talk about gaji, caruman statutory, that means all Perkeso pun kena bayar caruman-caruman statutory seperti EPF, Perkeso dan sebagainya. Then we also have faedah-faedah mandatory. I mean, every Perkeso ada dia punya what we call
faedah sebagai staff. Okay. You know, and these are standards yang kita kena patuh. Mungkin kesihatan, we'll talk about claims untuk perjalanan, untuk jumpa orang berinsurans, we are talking about latihan dan sebagainya. So all these are covered dalam that whole satu butir nombor tu. Dia ada pecahan-pecahan dia, and this pecahan is always there. Yeah. Sebab itulah bila kita nampak angka yang besar, kita pun terus buat kesimpulan. Sedangkan kita tak pernah tahu pun apa yang sebenar-benarnya yang terkandung di dalamnya. Jadi kita ni jangan cuba-cuba menyebarkan dakwah yang tidak betul, kerana kita akan memberi nasihat ataupun statement yang salah kepada masyarakat. Ramai orang, kan, macam you cakap tadilah, Cik Edmund, macam you cakap tadi, ramai orang hanya nampak pegawai-pegawai Perkeso di kaunter. Tapi hakikatnya Perkeso mempunyai ribuan anggota pekerjanya di seluruh negara. Sebenarnya kan, apa yang mereka lakukan setiap hari sehinggalah organisasi ini memerlukan tenaga kerja sebesar itu. Spesifiknya. I think I've answered just now, bukan? Because Perkeso bukannya hanya memproses faedah, tapi we are also talking about compliance. Kita ada pegawai pemeriksa yang talk about compliance, yang untuk to make sure that majikan kita ada beratus ribu majikan, and when we talk about beratus ribu majikan, kita kena lawat setiap majikan to make sure that caruman tu ada. And selain daripada pemeriksa, kita ada pegawai pemulihan yang memproses pemulihan. Kita ada pegawai penempatan pekerjaan yang membantu setiap orang pekerja yang kehilangan pekerjaan untuk ditempatkan semula di tempat kerja yang baru. We also terdapat pegawai penyiasat yang menyiasat accident tempat kerja untuk memastikan that kita dapat bayar claim. Kita pun, I mean, it's very broad. Kalau kita nak cerita ni, banyak komponen Perkeso ni. Yeah, and it's all to service yang ratusan ribu majikan, jutaan pekerja yang mencarum, dan klaim-klaim yang datang, permohonan faedah yang datang kepada Perkeso. And we also should not be forgetting, Perkeso juga mengoperasikan pusat-pusat rehabilitasi Perkeso. Yes. Yeah, and these are the things yang when we talk about caregiving, ianya bukannya satu jururawat atau satu juru pulih untuk 10 pekerja. Ada yang pekerja yang mempunyai kecederaan serius memerlukan 2-3 orang untuk menjaga, untuk melaksanakan proses latihan. pemulihan tu. So jadi, it's complex. It's complex. Ya, betul. Dan pusat rehab Perkeso juga adalah bertaraf dunia. Jadi bila bertaraf dunia, kan, servis-servis yang diberikan juga adalah bertaraf yang sangat hebat. Betul. I'm not going to brag lah, tapi bagi penonton-penonton kita yang want to know about perkhidmatan rehabilitasi Perkeso, lawatlah pusat-pusat kita yang ada di Melaka, di Hang Tuah Jaya Melaka, dan satu lagi pusat rehabilitasi Sultan Nazrin Shah Perkeso yang kita baru lancarkan atau rasmikan in Meru Perak. I mean, make some time and see that services lah. Fahamkan that perkhidmatan ini akan diberi kepada saya sekiranya saya mengalami kemalangan ataupun sekiranya saya menjadi sakit. There was a very glaring comment yang mengatakan saya tidak menghalalkan caruman SKBBK sampai ke tahap saya. itu. So I rasa pemahaman tu kita kena faham caruman Perkeso ni bukan satu simpanan tau. Maknanya Edmund Chong ni, bila saya mencarum Perkeso berapa puluh ringgit tu, dia bukannya satu simpanan. Okay. Why I said it's not a simpanan? Because tiap-tiap bulan, let's say I bayar RM80, RM80 dan sebagainya. Tapi bila accident, Perkeso tak kembalikan that RM80 tu tau. That means, let's say I dah kerja 10 bulan. Sepatutnya adalah, kalau I carum RM60 sebulan, adalah RM600. Bila saya accident,
Ya. Pekeso tak pulangkan RM600 tu. Understand? Mungkin Pekeso pulangkan berapa banyak? That's why dia balik kepada produk tadi. Okay. Produk kita adalah untuk menggantikan pendapatan. Yes. Sekiranya saya meninggal dunia, isteri saya akan mendapatkan beratus-ratus ringgit sehingga dia meninggal. Dan amount tu akan, mungkin jumlah amount yang diterima by my wife could be ratusan ribu. So caruman, kalau kita kata ianya caruman tu adalah simpanan, I hanya ada 600 ke 800 ringgit untuk nak bagi balik kepada isteri saya. Yeah. Benda tu tak cukup. So dari manakah duit tu datang untuk membayar atau menyara untuk memastikan kelangsungan hidup isteri saya? Dari simpanan saya lah. Yes. So that means, dan semua kru-kru yang ada di sini. So that means kru-kru ada kat sini. Kalau saya meninggal, semua orang dekat sini mencarum kepada isteri saya. Yeah. And bagi kru ni pula, sekiranya sesuatu berlaku, touch wood lah, sesuatu berlaku pada mereka, caruman lain adalah untuk memastikan mereka atau keluarga mereka menerima faedah-faedah Pekeso untuk kelangsungan hidup. So that's the concept tau. That means orang yang sihat mencarum untuk orang yang sakit. Orang yang tidak mengalami kemalangan mencarum kepada orang yang mengalami pengalaman. Dan when we talk orang yang bekerja mencarum untuk orang yang kehilangan pekerjaan. That's how the concept of social insurance. Dan di mana semua kemalangan itu ataupun bencana itu boleh berlaku kepada sesiapa saja. Yes, betul. Kak Long, you have to understand tau. Contohnya lah, kita bangun pagi, gosok gigi, siap-siap nak pergi kerja, masuk kereta, kita pakai seat belt. Betul tak? Kita pakai seat belt. Kita pakai seat belt bukannya kita mendoakan ataupun kita tahu kita akan kena aksiden. Tak ada seorang pun yang masuk kereta memandu ke arah pekerjaan dan kata, bye darling, today is my last day. Tak ada orang. Tak ada orang. Because tak ada orang yang rasa dia akan kena aksiden. And that's the reason why if we look into Bank Negara report, we are saying that hampir separuh rakyat Malaysia mempunyai apa-apa perlindungan insurance, life insurance. That means kat luar sana ada 10 orang rakyat Malaysia, separuh tak ada insurance. And that is worrying. Yang tu untuk rakyat Malaysia secara keseluruhan. When we go to B40, hanya beberapa persen aja yang ada insurance. B40 Ya, beberapa persen aja. And this was reported I think back in tahun 2022. I can remember one of the perbahasan mengenai skim insurance kerajaan yang skim tenang I think. Di mana voucher-voucher tenang diberi kepada golongan B40, hanya 0.01% saja yang menggunakan voucher tersebut. Maknanya satu daripada 100 orang akan mendapatkan insurance. Hanya seorang dari 100 orang yang daripada B40 yang ada insurans komersial daripada B40 punya kelompok lah. And that is insurance micro. Insurance micro meaning that mungkin perlindungannya 10,000, 50,000. So I think 10,000, 50,000 mungkin bertahanlah untuk 2-3 bulan ke 4 bulan. It's different from faedah-faedah Pekeso, di mana kita Pekeso menjaminkan sekiranya berlakunya kemalangan, ada kematian, that family will receive payment for the rest of their life untuk selama sepanjang hidup mereka. Pekeso ni dia menginsurancekan sehingga RM6,000. That means sekiranya kalau if you have gaji 8,000, 10,000 ke apa, that means caruman kita tetap RM6,000. So kalau gaji kita 7,000, 8,000, maknanya you should have other insurance protection supaya kita boleh top up. Because why? Pension kita ataupun faedah kita bila kita dikira, dia akan berdasarkan ceiling yang kita carum. And ceiling Pekeso adalah hanya RM6,000. So, kalau gaji kita RM8,000,
gaya hidup kita pun RM8,000. So sekiranya kita meninggal, and kalau when you talk about faedah, dia akan terima lower. So maknanya kalau mereka ingin mempunyai higher pampasan, they should then top up. And that is where where the private insurance come in. That is where private insurance dengan Perkeso insurance mempunyai satu sinergi. Sinergi antara this perlindungan insurance. Okey, kita bercakap masih lagi tentang faedah yang diberikan oleh Perkeso kepada orang berinsurans beliau, Mr. Edmund. Okay, for example lah, kita bagi satu contoh lah. I can't remember any particular case in mind. Sebagai contoh, kita mengambil seorang pekerja yang bergaji 1,700. Okey. 1,700. So bagi orang yang bergaji 1,700, caruman dia adalah RM12 lebih. About RM12 lah, RM12 lebih berdasarkan gaji 1,700. Dan pada bulan kelima lah, bulan 11 ni, dia mengalami satu kemalangan. Okey, kemalangan, belum meninggal tetapi agak teruk dan berada di hospital. Ya. So untuk orang ni, dia akan menerima faedah. For example, kalau MC tu teruk, mungkin MC dia 6 bulan ke 5 bulan ke 6 bulan. Kadar harian MC dia adalah lebih kurang RM26 sehari. Okey. Dan sekiranya untuk 180 hari ataupun 6 bulan, dia akan menerima sebanyak RM4,700. Dan selalunya kalau kes-kes yang parah macam ni, dia akan mendapat tafsiran hilang upaya kekal. And in this tafsiran hilang upaya kekal, dia akan dapat normally lump sum secara pukal, dia akan dapat RM30,000 dan pencen bulanannya akan menjadi lebih kurang RM700 sebulan. Okey. Seumur hidup. And sekiranya pekerja ni mengalami satu kemalangan yang teruk, beliau juga akan menerima allowance layanan sentiasa, which is amounting to RM500 sebulan. And this is tambahan kepada RM700 tadi. And that would make lebih kurang, saya rasa, RM1,200 kot, RM1,200 bulan. So dia akan terima RM1,200. And for this person, let's say lah, umurnya adalah 30 tahun pada masa aksiden, kan. Mungkin dia panjang umur dan dia hidup sehingga 70 lebih tahun, dan dia menerima faedah-faedah Perkeso ni, bulanan Perkeso ni untuk tempoh 45 tahun. Dia akan terima lebih kurang RM700,000 in total. So if you look at it, one claim macam ni, satu kes macam ni, dia akan menerima lebih kurang RM765,000 sehingga tamat hayat dia. 765,000. And tadi balik kepada contoh yang saya bagi tadi, aksiden berlaku pada bulan kelima. RM12 caruman sebulan. Baru RM60, dia akan terima RM700,000. So that's why the example tu, mana datangnya RM700,000 tu? It's because of caruman orang-orang yang mempunyai nasib yang baik, yang pergi balik kerja pada end of every day, dia dapat lihat family dia. Orang-orang macam ni lah yang mencarum untuk orang yang terbencana. So that's the whole idea. Maknanya setiap kali Mr. Edmund, kita melihat ada mereka yang menerima pencen ilat atau pencen penakat atau pencen atau apa-apa juga benefit daripada Perkeso dan disiarkan dengan meluas di surat khabar. Kita perlu merasakan, satu, kita bersyukur kerana bukan kita yang menerima faedah berkenaan, kerana kita masih sihat dan kita tidak diduga dengan kemalangan berkenaan. Dan kedua, kita perlu merasa bersyukur kerana sedikit caruman kita itu turut menyumbang kepada pihak berkenaan. You are definitely correct. Yeah. Every time we see seorang yang penerima faedah, kita tahulah caruman kita tu pergi kat dia. Ada walaupun sedikit. Betul. Ya. Itu yang perlu kita banggakan sebagai rakyat Malaysia.
Ini ataupun juga pencarum adalah, perkeso. ya, ya, ataupun pencarum perkeso. Inilah yang perlu kita ada. Semangat bekerjasama, semangat kasih sayang dan saling tolong-menolong dengan seikhlasnya. Jadi, saya rasa perkataan-perkataan tidak menghalalkan caruman aku pergi kepada orang lain, apa itu semua perlulah kita teliti semula, kerana apa juga caruman ataupun caruman yang kita laksanakan ini, ia bukan sahaja kerana kita mentaati undang-undang, tetapi dengan keikhlasan hati kita untuk turut sama membantu orang lain. Yeah, it's solidarity lah. Solidarity. Yeah, solidarity. Okey. Jadi mungkin selama ini rakyat hanya nampak pegawai-pegawai perkeso di kaunter sahaja. Tapi hari ini rakyat nampak keseluruhan sistem yang bekerja di belakang tabir perkeso. Mr. Edmund, terima kasih banyak-banyak kerana menjawab semua persoalan kita secara terbuka. Kepada semua penonton, teruskan bertanya. Jangan simpan-simpan soalan. Kami semua transparent menurut kata Mr. Edmund tadi. Tapi kena ingat, apabila anda bersedia bertanya, kenalah juga buka telinga untuk bersedia mendengar jawapan-jawapan kami berasaskan kepada fakta. Saya Tengku Khalidah Tengku Bidin ataupun Kak Long Perkeso anda, ini Perkeso jawab semua. Perkeso lindung semua.